Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir ya muyassir likulli asir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma jahilna wa yassirna umurana wa zakkirna ma nasina wa nawwir qulubana wa tsabbit imanana wa hdina subulas salam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Sidang pendengar yang dihormati, selamat puasa dan selamat buka puasa. Kalau gitu hari ini kena saya mula-mula lagi lah. Tok email bagi jadual kepada saya kecek hari ini syarat puasa dan rukun puasa. Syarat puasa dan rukun puasa semua tu tahu belakang dah, cuma nak laik, nak halusi sikit. Tu je. Ada sulit selok-belok di celah di sebaliknya. Oleh itu marilah kita pakak-pakak tukar fikiran, dah kah? Tukar fikiran. Dan sebelum pada tu nak royak kata gapo puasa. Kita puasa ni. Puasa ni bukan bahasa kita nah. Bahasa Sanskrit, bahasa orang tua zaman dulu benar. Zaman dulu benar pun bukan hak Melayu, hak Sanskrit. Tapi orang Melayu dah pakai lah. Gapo dia? Asal upawasa. Kecek dah dulu malah sorang ni. Upawasa. Upawasa ni kita puasa. Puasa. Jadi buh hari. Ya, upawasa. Upawasa upa ni makna kata HP. HP. Wasa Tuhan Maha Esa. Tuhan Maha Esa. HP Tuhan Maha Esa. Kita kecek tu. Poso-poso tu. Kita duk kecek tu tu. Betul lah orang poso ni orang HP dengan Tuhan. Orang poso ni orang HP dengan Tuhan. Sebab Tuhan kata, Iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba aku tanya aku ni, royaklah kata aku duduk dekat. Orang puasa ni orang dekat. Ayat ni berkait dengan ayat puasa. Duk berlaku dengan ayat hak fardu puasa. Baik. Sebelum pada kata nak masuk tajuk, iaitu syarat-syarat puasa dan rukun-rukun puasa, nak mukaddimah dulu. Sebagai mukaddimah nak baca satu hadis dan satu ayat. Ayat tak apalah, ayat puasa tu orang duk baca, orang lain pun baca. Tu imam terawih duk baca awak ayat semaya. Tak apa kita baca hadis. An Abdullah bin Mas'ud. Hadis ni riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud. Dia kata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kata, iza kana awwalul lailah min Ramadan futihat abwabul janan. Abwabul jannah, satu hadis abwabul jannah. Wa ghulliqat abwabun nar. Palam yaqlu pintu syurga tu. Syahrul kulluh. Wa nada munadin kulla lailatin ya baghiyal khair ibshiru wa ya balisyair wa ya balisyair iksiru. Hadis ni royak gapo dia kata. Ada lagi hujung hadis. Hujung hadis lagi. Wahal man tastaghfiru yaghfirullah. Wahal man taba yatubullah. Wallahu azza wa jalla inda kulli fitr. Habis kat tu dulu. Kita sekat tu dulu. Nak mukadimah tak boleh panjang sangat, tak ada hak nunggu pula. Gapo dia kata, apabila ni nak ayat bahasa Melayu, apabila ada awal-awal malam bulan Ramadan, iaitu semalam, dengan malam ni awal lagi lah ni. Tapi buka semalam lagi.
Futihat abwabal jannah, Tuhan bukakan pintu syurga. Pintu syurga Tuhan buka. Buka habis pintu syurga lapai-lapai. Wa ghulliqat abwaban nar, pintu neraka katuk habis. Pas buka apa pia nak masuk. Nanti kita sarah. Nak sarah panjang tak boleh lah. Mukadimah. Tak katuk. Pala ni orang tak katuk pintu syurga buka ni sebulan cukup. Duk buka duk situ. Artinya buka nikmat. Nak wajak kata nikmat dan doa-doa. Pia-pia doa syurga. Syurga berdoa kepada orang tu, we masuk dia. Tu hadis mula pula. Bukan lah ni hadis lain pula. Siapa-siapa minta syurga, syurga juga minta. Kepada dia orang hak minta. Gak pintu buka ni kita minta lah. Kalau kita pintu duk buka ni minta. Sebulan. Tu nak suruh minta sampai tu duk baca itu ni. Awak mukadimah dengan hadis ni. Sebulan dia buka tak katuk-katuk. Tapi suara daripada langit, suara wana damuna dan menyerukan oleh yang menyeru. Siapa tu ka malaikat kan? Ya baril khair, hei orang menutupkan kebaikan, orang duk cari kebaikan. Cari kebaikan bila tu? Bila? Tapi dalam bulan puasa ni, hak tu hak benar-benar. Jadi berganda, jadi gapo, ambil lah. Ibshiru, gembiralah, carilah. Wimujulah, redalah apa segala hak suruh dalam tu buatlah. Suruh rauk ambil. Jangan kaih. Kaih itu sikit ya. Kita kata kalau kaih tak, kui ambil sikit-sikit, gedak jangan. Rauk ambil perhabis. Hak mana ada dalam bulan puasa tu ambil perhabis. Apa kita boleh penuh molek. Hei orang buat, orang basir, orang suka duk buat maksiat, buat dosa, buat gapo, buat ngumpak, buat tak semaya gapo tu orang ni. Hindarilah, jauhlah, jangan buatlah. Pisah jadi buat baiklah. Tak siwi ada lah orang hak lagu ni. Dalam bulan puasa ni kita nak mati kan. Duk kaca lagu mana ni bulan puasa, bulan baik ni. Bila nak temu pula, tahun depan tak tu lagi dah kedap. Sekat kita dah tu lah mana, tak tahu. Tu dia ni. Tu kena ingat. Wahal man tastaghfir, siapa dia hak minta ampun. Dalam bulan puasa, pia berakhir istighfar. Istighfar di mana tu? Hak penting sekali waktu sahur. Kita ni kalau bulan-bulan lain, hari-hari bulan bukan puasa, tak nak bangun mana dia tu. Ada hak bangun pun ada, tapi jarang sangat. Berapa persen je hak bangun. Tapi kita ni bangun tiap-tiap orang waktu sahur ni, istighfar. Ya firullah, Tuhan ampun dia. Tapi nak istighfar waktu sahur ni nak sarah sikit ni. Tak sepanjang. Istighfar waktu sahur. Penting benar-benar. Penting benar-benar. Istighfar waktu sahur dah. Nak wayak royak ni dalam surah Ali Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'am wal hars wal an'am. Kapoi ya tak ingat. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddati wal an'am wal hars zalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Tu sekat tu ada lagi. Allazina yaquluna rabbana ighfir lana amanna faghfir lana dzunubana wa qina azabannar. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Temu dengan tu. Kita telajak sikit tu. Tuhan kata gapo?
Kita duk baca Quran ni, dia kata zuyina linnasi hubbus syahwat. Tuhan hiyahkan kepada manusia dan hati manusia pun berasa hiyah tak ada dah. Kalau puas hatinya hubbus syahwat, satunya hubbus syahwat, kasih saya laki bini lah. Tino jate laki bini. Tino jate, tino kasih kau. Jate kasih kau tino ni. Hubbus syahwat minan nisa daripada orang tino. Wal bani dan anak pinak pula bila kahwin mari boleh anak mula-mula kasih sungguh ke anak. Wal qanatir dan harta benda nak harta benda cari harta benda boleh kat saya. Wal muqantara dan habislah gedak wal muqantara minaz zahabi wal fiddah dan harta bergedang-gedang mah daripada mah perak. Minaz zahabi wal fiddah. Wal khailil musawwamati dan kuda pelihara wal khailil musawwamati wal an'am dan binatang. Dia kata semua tu harta benda hak dunia yang orang kasih sungguh tak lupa-lupa ni. Gitulah mudah maksudnya. Tapi Tuhan kata, "Qul a'unabbi'ukum bi khairin." Katalah hey Nabi Muhammad, ajarlah umatmu nak ayat hak baik sekali lebih pada tu lagi. Khairin min zalikum lillazina taqaw, nak cadai bagi orang takwa. Orang takwa ni ayat puasa ada tadi nak sebut takwa pula. Tak apa ke. Lillazina taqaw lahum jannatun tajri min tahtiha, nak wi syurga balari di bawahnya air dan nak bui pasangnya laki bini dalam syurga tu. Kalau orang jatuh kat bidadari orang tino pun boleh lah cara dia tu, laki dia dan bidadari cara dia tu hak bujang-bujang tu. Wal mukhailil musawwamati wal an'am apa wa azwajuhum mutahharatun, bini yang lebih cuci. Wa azwajuhum mutahharatun wa ridwanun min, hak molek sekali hak paling nok sekali ridwanun minallah, tu redha hak tu hak nok sekali. Tapi kita kena buat lagu mana ni? Dia royak cara ni. Dia kata nak wi syurga luah, nak wi syurga lah. Mudah-mudahan kita kecek syurga dan nak wi pasangan dalam syurga dan nak wi tu redha. Ni hak molek sekali. Hak lebih sekali. Ada hadis ahli syurga dah. Hadis ahli syurga ni duduk dalam syurga molek tu tanya, "Hei ahli syurga, ada gapo lagi tak cukup minta?" Tuhan mari melawat ahli syurga. Tuhan kata ada gapo tak cukup meminta lah. Ahli syurga jawab kena, "Hei Tuhanku," dia kata, "aku nak minta gapo lagi, hak ni pun lebih pada kaya amat molek dah, amat senang gembira dah, ni nak minta gapo lagi." Tuhan kata, "Ingat aku nak wi lagi. Aku nak wi lagi hak pisik pada ni." Allah, gapo lah ya Tuhan, aku redha. Wa ridwanum minallah. Kita pun ridwanum minallah. Nak hak tu kena gapo. Kalau nak hak tu kena gapo. Dia kata dah, as-sabirin, orang sabar. Sabar tu kena ada lah, daripada gapo sabar, daripada taat pada Tuhan, gapo tu kena sabar, malah kan gapo kena sabar. As-sadiqin, dan kena benar. Kita kena benar, kecek kan gapo jangan dibelok sikit abuk. Tu dia. Al-munfiqin, orang mudah, orang tolong orang. Orang nafkah orang, nak tolong orang, nafkah kena cukup. Orang tak cukup gapo orang susah sedekah lagi. Wal mustaghfirina bil ashar, dan orang berakhir minta ampun dalam waktu sahur. Ning lah kata nak wi syurga. Kita ni jarang bangun makan nasi ya, bangun makan sahur je. Hak nak sungguhnya minta ampun, hak tu besar sekali. Minta ampun tu besar sekali, jangan lupa nah, harap jangan lupa. Bangun makan sahur, bangun dah nak semaya tahajud ke tak semaya ke, minta ampun jangan lupa. Tuhan kata gitu. Ni Tuhan kata ni. Wal mustaghfirina bil ashar. Syahidallah, mari hubung ayat tu.
tak apalah. Cumanya nak ingat gitu. Ini sebagai mukaddimah baca ayat ni dah. Jadi molek juga kita celuk-celuk. Tuhan kata wa ma itu dalam hadis ni kata wa man taba pia-pia taubat ya tubullah Tuhan hapukan. Dan lagi Tuhan walillahi azza wa jalla dia kata inda kulli fitrati saim, tiap-tiap kali orang buka puasa mana-mana tu seluruh dunia ni ada, tiap-tiap kali dia deka itu minan nar, dia bebas daripada api neraka. Tapi kena ke siapa, tu kita minta kita lah kena. Demo lain pun kena jugalah kita minta kita ketika kita buka puasa tu. Tapi itu kita berdoa. Nak buka puasa berdoa lah. Duk depan kecek dah ni. Malas lasa tu duk depan hidangnya, bila duk nanti, jangan duk balas, jangan duk kritik makanan, jangan duk gapo-gapo, minta doa. Minta doa. Tu dia dah. Fal mustaghfirin bil ashar. Tu dia. Tu sebagai mukaddimah. Tujuan ayat tu ya. Kalau bahasa kecek rukun puasa, syarat puasa ni tak masuk dalam bab saya ni buat mukaddimah. Tu dia. Kalau gitu baik. Kita pergilah. Mula-mula syarat puasa. Masuk tajuk dah ni. Syarat puasa. Puasa ada syarat. Syarat tu dua, syarat sah puasa dan syarat wajib puasa. Tahu pun tak apa, tak tahu pun kita buat kena dah. Tapi kita tahu ni ada selok-belok dalam boleh kita keluarkan pengalaman kita. Syarat wajib puasa, syarat nak wajib datang kita puasa tu Islam. Kita Islam dah, tak kena kecek dah ni. Tapi tu kita itu. Tapi orang kafir tak wajib puasa. Kena dia. Bukan tak wajib dengan kena, tak kena dah. Mana kata tak wajib. Hak wajib ni ringan kafir tu. Hak berat lagi. Tak ada kena kira ni. Pada azab tu ya. Tapi dia kena tanggungjawab esok. Dia kena tahu semaya ka, puasa ka, kena jawab. Kena tanggungjawab. Kena tanya. Apa tak puasa? Aku kafir. Hang jadi kafir apa? Azab situ. Kan? Dalil kata kena tanya juga ada dalam Quran hak tanya semaya. Masalakakum fi saqar. Dalam Quran surah Mudaththir. Masalakakum fi saqar. Apa boleh masuk neraka saqar? Qalu jawab wa ahli neraka saqar lam nakum minal musallin. Kami tak jadi daripada babak orang semaya. Kami tak jadi daripada orang yang semaya. Dia kafir semaya, dia tak semaya. Semaya pun tak sah. Tapi dia kena tanya. Kami tak jadi dalam golongan orang semaya dah. Ya kafir tak kena lah. Tak masuk dalam tu. Tu. Azab dalam tu lah. Tu Islam. Keduanya syarat wajib puasanya akil balik. Orang balik siapa umur wajib puasa, tapi akil sah lagi. Berakal. Kalau gila siapa umur tak wajib juga puasa. Akil balik. Tu dia dah. Sebab orang gila, sebab orang apa? Orang gila, orang budak ni tak wajib datang dia. Darinya hadisnya rafa'ul kalam salasah. Tuhan angkatkan kalam ada 3. Budak halus hingga siapa umur, dan orang tidur hingga dia jaga, dan orang gila hingga dia sembuh. Ni tak ada kena itu. Kalau bab puasa tak kena. Akad kalam ni mana tak dikira dengan dia. Hukum syarak tak kira dengan dia. Yang ketiga mampu. Boleh puasa. Kuasa puasa, boleh puasa. Orang tak kuasa puasa, tak wajib puasa. Pasal apa dia tu tak kuasa puasa? Pasal puasa. Orang kafir kuasa. Hak tak kuasa gapo? Orang sakit. Orang sakit teruk tak puasa.
Orang tua benar. Tua gam. Nak puasa tak boleh dah. Dia tua benar dah. Kalau tak makan sikit tak, sakit perut, sakit apa, dia kena makan seumur dah. Orang tua benar ni tak kena puasa. Tak wajib puasa atas dia. Lepas gitu kan? Tak. Kalau selagi ada akal, tak lepas. Malaikat dia nyanyuk, tak ingat gapo tu lain lah. Kalau lagi ada akal, tak lepas. Wajib puasa nak puasa kat mana? Kena bayar fidyah. Bayar fidyah. Orang yang tak puasa nak puasa, kena bayar fidyah. Dalam Quran kata, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang hak digagahi, orang yang tak kuasa nak puasa lah mana pun dia tak kuasa, kena bayar fidyah makan ta'amu miskin kepada orang miskin. Nak bayar lagu mana ni? Cara bayar ni ada 3 hal. Cara bayar ni ada 3 hal. Satu, nak bayar hari-hari boleh. Masuk puasa hari ni, cari orang miskin bayar sore. Panggil rumah. Kalau nak bayar hari-hari orang tular boleh. Kalau nak bayar sedung selalu semua tu, tak boleh. Kena bagi-bagi. Itu dia. Kalau gitu, esok bayar, lusa bayar. Atau seminggu sekali nak bayar 7. Sekali bayar 7 pok. Atau sebulan, habis bulan baru nak bayar. Boleh. Jadi boleh kita nak bayar selalu, nak bayar lepas seminggu, nak bayar sebulan, nak bayar hari-hari boleh. Bukan selalu nak bayar hari-hari. Kalau nak bayar dulu lagi, bawa masuk le puasa ke atau esok nak puasa, hari ni bayar 30 hari tak itu tak kuasa puasa. Tak boleh. Duk jadi khilaf lah. Kita ambil tak boleh lah mudah. Ambil kata tak boleh. Jadi khilaf. Bila kata tak boleh ni sebab apa? Nak boleh tak boleh tu. Sebab nak boleh tak boleh tu, satu, tak hormat kepada puasa. Tak hormat pada puasa. Mana kata, dah boleh lari kat lari muyuh. Tak tengok pun. Kau dulu. Niat dulu, nanti kita kecek sikit lagi 7 orang kerja berat, orang kerja panas mengatai padi tu. Tu kita kecek buku ni. Tapi orang ni, kalau nak bayar lalu tu ada kata tak boleh, kita duk kata tak boleh lah. Sebab satunya tak hormat pada puasa. Satu laginya, takutnya jadi boleh puasa. Bila jadi boleh puasa, ya puasa hak lebihnya jumpa dengan Tuhan, terima pahala di Tuhan sendiri. Hak bayar fidyah ni bukan itu gati je, hak tu nak lepas wajib. Ada pohon ni, ya molek lagi kita puasa. Kalau tak leh tu nak kadang kita tak leh. Mungkin tu hewi pula gapo itu ganyare hak lebih kagana wallahu alam lah lagu mana, tapi hak ni sebagai bayar fidyah. Gati. Tu dia dah. Pas cara bagi pula. Nak bagi gapo? Ta'am miskin ni gapo? Ta'am miskin ni makan ni hak mengenyek. Kita lah ni makan beras. Bagilah beras. Sari secupak. Tahu apa nak buat supaya Anas dia panggil makan dumuh. Panggil orang makan dumuh. Tak apa juga. Buat hak masak dah panggil makan dumuh. Atau nak bagi beras. Boleh dua-dua. Tu dia dah. Ni hak tak mampu puasa. Yang keempat, sehat. Wajib puasa sehat. Lagi sehat. Kalau sakit tak wajib puasa, harus dia tinggal, tapi wajib qada. Hak orang tua saat ni wajib itu nak puasa tak leh. Wajib bayar fidyah, tapi tak wajib qada dah. Bayar fidyah. Bila bayar fidyah, tak wajib qada dah. Molek lepas puasanya kena obat molek, kita kata datuk kat ni. Kira hak datuk kat ni. Kena obat molek datuk tua-tua saat ni segan molek boleh puasa. Wajib tak ya puasa tu. Saat ni dia bayar dah pada dia. Bawa kata lepas puasa segan molek boleh puasa. Tak kena qada dah sebab dia bayar dah, hukum lucuk dah. Kos tu tak mari dah semula hukum tu. Ni rahmat Tuhan kepada hamba dia. Dah dia bayar dah kebayar lah. Itu dia.
Lain pada ada pun orang sakit saat ni dia boleh tinggal, harus dia tinggal. Sakit gapo? Sakit gigi, sakit gigi tak boleh. Semua hidung tak boleh. Sakit lutut tak boleh. Sakit kau tak boleh. Sakit supaya sakit demam itulah. Sakit demam, sakit gua tu sakit gua ni siapa kan nak tinggal tak boleh dia tu boleh buka. Wa in kana maridan minkum wa man kana minkum maridan adalah kalau ada daripada kamu tu sakit au ala safaring atau sapi faidatum min ayyamin ukhra kena puasa ulai kati qada lik belakang tu. Hari lain qada di hari lain. Tu dia dah. Ni bayar pada dia orang sihat, orang sakit tak wajib puasa, harus dia buka. Tapi bayar pada dia boleh tak? Tak boleh. Sakit pula, ada sakit boleh bayar, ada sakit tak boleh bayar. Sakit hak boleh bayar lah mana? Sakit hak boleh bayar pada dia sakit berobat tak ada orang nak buat, habis bomo. Habis bomo awak pergi hospital. Awak pergi hospital jalan, awak pergi hospital hanjai tak ada jalan dah. Doktor pakar kata orang ni tak ada jalan dah. Tinggi sebulan 2 bulan matilah dia. Tapi dia ingat molek. Tinggi sebulan 2 bulan tu maka mati dia. Dia nak puasa tak? Itu patut buat kelik lah. Doktor suruh buat kelik. Buat kelik dalam bulan puasa. Doktor yakin kata orang ni tak hilang dah penyakit ni. Tu baru boleh bayar juga pada dia. Boleh bayar agak ni. Hak kata tak ada jalan nak hilang kat ni. Sekali dengan orang tua tadilah. Lepas tu hukum seperti tu. Ni orang sakit. Yang kelima iqamah. Orang duk kapung, orang tak ada sapi, tak ada jalan kana-kana. Wajib puasa tak boleh buka lah mana pun tak boleh buka. Tapi bila nak buka puasa tu? Dia kata ni fiqh Syafi'i. Dia kata kita kena sapi lik pagi lah. Lik malam niat nak puasa, sapi bawa bekal pergi makan, nak makan pagi di rumah pun boleh, nak pergi makan jalan pun boleh. Tapi itu kalau kita pagi. Tapi kalau bahasanya ni fiqh Syafi'i lagi. Ya khilaf ni khilaf. Nak ayat ni dulu. Tapi kalau bahasanya sapi dia nak pergi jalan jauh, nak pergi Marika, nak pergi Mekah lah mudah. Kalau kita ni banyak nak pergi Mekah. Kata nak pergi Mekah, kapal terbang dehaknya pukul 2. Pergi apa pukul 2 duk haknya. Pergi pukul 11 kita pergi. Duk 2 jam, pergi sejam, pas duk dek nanti sejam, masuk airport. Dia kata pukul 10 nak pergi. Pagi tak pergi lagi duduk rumah. Tapi fiqh Syafi'i dalam mazhab Syafi'i kata kita kena puasa pagi tu. Lepas tu tak boleh buka dah hari tu. Kena buka karang nu. Waktu ngorek karang kita buka waktu hari tu. Sebab kita duduk rumah. Duduk rumah banyak dah. Kita tak ada sapi banyak. Sapi sikit ya. Hak naknya sapi tu panjang hari, banyak hak sapi dalam sehari tu. Nak hak tu. Setengah yang lain mazhab Syafi'i pun ada hak ni kata boleh. Sebut kata yakin kata kita nak sapi dah ni yakin dah kata nak pergi sapi, nak berjalan pas yakin secerak dah dengan tekad dengan apa? Boleh lah walaupun nak pergi pukul 10. Boleh kita makan jap pagi. Ni masalah khilaf. Tak apalah we tahu. Takut-takut ada orang tua gitu, ada orang tua gini. Sapi ni sapi jauh lah ni. Berjalan jauh lah. Kita kata masuk dia kata babak sapi. Sekat tu kan. Ni itu syarat wajib puasa. Syarat sah puasa. Syarat wajib. Syarat wajib puasa baru. Syarat sah pula. Syarat sah puasa. Ada syarat sah puasa pun ada. Satunya Islam juga. Syarat sah puasa ni Islam.
Kalau tak Islam puasa tak sah. Habis tu ai kafir ni dia tak puasa lalu tak kira mula dah. Yang kedua memayit. Budak memayit. Kalau tak memayit puasa tak sah. Dan mayit puasa sah. Umur 3 tahun ya, nak puasa. Jangan puasa tak boleh. Nak puasa puasa. Sah dia puasa. Kalau dia puasa sungguh sah. Sampai 3 tahun mayit dah lagi tahulah tengoklah hak mayit. Hak pandai beza di antara cemar cuci gapo tu mayit panggil. Dan akil orang cidik, orang ada akal lah. Orang bodoh pun ada akal, sah puasa juga. Jangan orang gila. Dan orang tina suci haid daripada nipah, sah puasa. Dan lagi masuk belaka mengetahui waktu. Lah mana ketahui waktu, kena tahu waktu juga ke puasa-puasa naik aja ada yang gini. Waktu ni bukan hari raya. Tahu cerak kata bukan hari raya. Tak raya lagi esok kita puasa. Sah puasa. Dan hari tasyrik bukan hari tasyrik. Tak puasa-puasa berapa hari dah aku puasa esok. Tasyrik ke apa? Tu tak sah kalau duduk lah tu. Dan hari ragu-ragu. Masuk dah lagi ni. Kalau hitung-hitung masuk dah. Tapi tahu nak bulan tak nampak. Ragu-ragu. Tak sah puasa. Ni syarat sah puasa. Nak tahu waktu. Habis. Banyaklah. Abang kita pergi. Pergi ke apa pula ni? Tak apa, pergi rukun puasa lah. Rukun puasa. Rukun puasa ni tak banyak. Sebab apa? Sebab puasa ni tak serupa amalan lain. Kalau amalan lain, amalan buat. Semaya 13 rukun. Haji pun ada 9 rukun. Ada rukun belaka amalan hak buat. Ada pun puasa bukan amalan buat. Amalan suruh tinggal. Yang pelik. Amalan segala amalan hak buat dengan anggota semua ni. Itu amalan buat. Ialah lain pada puasa. Ada pun puasa amalan tinggal. Amalan juga. Tapi tinggal. Tinggal kan? Tinggal makan. Jangan makan. Tinggal makan. Dan jangan mutah. Halik makan, halik masuk. Jangan. Halik waktu baik pun jangan juga. Kalau gitu panggil mutah. Bagai cemar. Mutah tu. Bagai cemar. Hak mari dalam maidah mutah lah. Kita kecek. Tadi nak kecek pula ni. Mari dalam maidah. Dalam kerapok. Cek lah kita kalau itu pun kita berasa masak, berasa lain, tak serupa makan ni. Itu hak mari dalam maidah tu. Kalau tapi dengan sengaja lah, sengaja belaka ni makan pun dengan sengaja, mutah pun dengan sengaja. Dah kan. Kalau hak dengan itu, hak dengan gagah dengan itu, tengok kita nak urai setelah lagi di belakang. Kita mari dulu. Pertamanya niat. Ya ada 3. 1 niat, yang kedua menahan daripada makan ni, menahan daripada masuk sewaktu ke dalam rumah terbuka dan mutah. Yang kedua dah kan. 1 niat, yang kedua menahan masuk sewaktu ke dalam rumah sama ada makan atau gapo pergi masuk atau mutah waktu baik. Tu masuk dari rukun puasa yang kedua. Baik. Mari kita hurai niat sikit dah. Niat ni gapo dia syarat dia ada pula cara dia. Niat lik malai. Niat lik malai. Mesti kena malai. Ada hadis ni. Ada hadis yang mengatakan hadis daripada Aisyah itu Hafsah. Dia kata aku dengar Rasulullah kata tidak jadi orang puasa kalau tak puasa balik malam. Puasa balik malam. Puasa ni berak lah. Kalau nak kira ni niat tak niat apa puasa saya tak ada. Dia nak kira puasa tu sengaja puasa niat dah lah tu.
Kalau syok. Kita pergi tidur, pas buka puasa tak ada niat lagi lah. Pas maya tarawih kelik bing tidur. Jaga dekat nak cerah. Ayat kokok, malam ke tak lagi ni, tak tahu. Ni orang baik pun tak dengar kalau kita tidur. Baik kedok kalau lagi pakai niat. Rupa-rupanya orang semaya subuh dah. Hak ni sah puasa kerana kita niat, kita suka kata. Khilah. Kata setengah orang semaya subuh dah, puasa saat ni batal. Kata setengah tak apa. Sebab kita ingat kata malam. Tapi hak ni kita ambil lek batal tu molek. Hak kata niat tak apa saat ni sok maya kedak lagi itu cerah dak lagi, pajar dak lagi atau dak lagi niat tak tahu sampai esok. Ni sah. Walaupun kena pajar dah orang semaya subuh dah kita niat. Kita tak tahu. Sah. Adapun niat lek buka gelak jadi nak hujan gelak je pun tak ada gapo pun tak ada kira buka puasa pian mana pun gelak dah. Siapa makan buka puasa. Allahu akbar baru lebih. Puasa saat ni kena qada. Sebab apa? Sebab syok balik cerah. Syok balik cerah. Jadi dikira cerah. Syok balik malam kira malam. Tu hukum puasa ya lagu tu. Syok balik cerah kira cerah. Syok balik malam kira malam. Baik. Ni hak pasal ni syok dah. Wajib niat lek malam. Tapi kalau orang hijau. Ni sana ayat dah. Orang hijau mengeteh. Hijau bangun rumah. Makan gaji bina rumah, orang mengeteh padi, dia padi banyak. Pawon lek puasa pia kemara ni ke Allah kalau puasa rebah tu dah gai cekek tekak. Boleh ke tak nak buka puasa? Dengan kerana kerja. Ataupun orang kita ada wah dia. Dia tahu bukit nu kak lebat. Pahala ni kera duk pula. Duk tunggu kera hari-hari kena ambil wah dia tu nak habis tu. Tak erak kalau puasa. Hak ni harus juga kita buka. Tapi bukan buka seladu ni tak leh. Lek malam wajib niat. Ni hak ni. Lek malam wajib niat, patu bekal makan wak gi tempat ngeteh. Tak ada niat nak buka nah. Bawa gi. Kalau bahasa teruk dah siapa kena buka, tak apalah aku nak buka. Kalau tergantung ini kalau semaya ya tak sah mula dah. Ni dak puasa tak apa, dimaafkan. Kita bawa makan lagi. Kalau bahasa teruk siapa kata boleh duduk nak bukalah bawa dengan air dengan apa. Kalau bahasa boleh puasa, nak puasa. Puasa siapa gelak tak apa. Ataupun kita tak boleh sungguh, kena makan sungguh makan. Harus makan wajib qada. Ni niat kena niat. Supaya wak kerja rumah kau kerja pengetai pun supaya niat kena niat. Dewasa boleh gagah teruskan. Puasa tak boleh berhenti sekat tu. Berhenti sekat tu makan tapi kena qada. Qada dah kan? Ingat qada ni dah. Jangan lakuh puasa lah qada mana-mana pun. Qada sapi ka, qada hak pesening ka. Qada dalam tu juga. Lepas puasa kalau tak ada sakit demam gapo qada jangan widal lakuh Ramadan. Tidak gitu kena bayar pada dia. Qada lagi, bayar lagi. Tidak gitu. Itu dia dah. Ini niat. Gapo dia niat ni? Nak tahu niat dulu. Puasa niat ni gapo? Sebab Imam Syafi'i kata niat puasa ni bukan semaya.
Imam Syafi'i kata. Niat puasa ni bukan sebab semaya ada berlapar. Lapar Imam Syafi'i kata lah tu semaya ada berlapar, niat puasa bukan semaya, faham dia anak murid dia. Oh. Kalau gitu semaya ada usalli. Usalli fardhu zuhri, usalli fardhu maghribi. Maksud Imam Syafi'i ni gapo? Boleh jadi Allahu Akbar tu berlapar. Lain tak. Allahu Akbar. Tu nak jadi semaya tu. Ada apa puasa? Nawaitu shauma ghadin. Baru jadi puasa? Ada. Pahala tu boleh tak? Tu pun boleh. Tu pun boleh. Tapi nawaitu shauma ghadin ni, kalau tak kata pun tak apa. Sampai tu ada banyak orang tanya. Ni nak ayat kata banyak orang yang tanya Amos sendiri. Banyak orang ni. Dia kata dia bangun makan sahur. Dia bangun makan sahur. Sudah makan dek ustaz, orang bel. Terlupa nak niat. Orang bel tu baru ingat kata niat. Tak niat. Lah mana terlupa niat. Bangun makan sahur dah tu terlupa niat lagi. Orang dulu, orang zaman dulu, nak ayat orang zaman dulu ada ni hama budak itu. Ada orang tua duk makan kan? Tak ada puasa lupa niat. Ni ada orang tanya, bawa tua ni dia ada dia tanya. Bangun makan sahur lupa. Lepas tu, mak tanyalah dia. Dah kau bangun makan sahur tu bangun apa? Duk tidur olek-olek bangun apa makan nasi? Tanya dia. Dah. Orang Tino ni. Tu saya duk dengar apa tahu. Itu duk tidur olek-olek bangun makan nasi apa? Bangun nak puasa ya tak? Bangun makan sebab makan nak puasa. Kata tu niat. Patutlah niat. Niat dah tu. Niat. Tak kena khabar dia tu. Daya puasa juga ya tak. Ada apa dah lah. Niat dah tu. Niat tuju hati qasdu syai'. Muqtarina bi fi'li ni bukan hadai. Orang ulama buat ni Mawardi. Qasdu syai'in muqtarina bi fi'li. Qasdu syai' ni Imam Syafi'i kata niat tu qasdu syai'. Qasa. Pas pula niat puasa. Niat puasa tu susah kan nak muqtarinan. Muqtarinan ni qasa suatu serta dengan buat. Kita semaya Allah mari di ulama buat dalam tu kena Allah tu niat dalam tu. Tu ulama kata. Pas puasa nak niat ketika fajar tu. Kita puasa kita tidur perak nak niat ke mana? Ni susah niat lek malam dulu patut dia pergi. Tak ada muqtarinan pun tak apa. Tuju hati kata esok nak puasa. Masuk matahari buka puasa sedap tadi weh. Kita kata dah. Esok nak puasa nak makan gau. Supaya ni pula apa? Buka puasa esok. Nak puasa esok ni supaya ni pula apa? Tapi dia tahulah bulan Ramadan tu. Taduk ni bulan Ramadan dah ni. Sedap betul ni buka makan nasi. Kita buat masak apa ni pula buka puasa esok. Tak ada apa. Duk gitu. Sampai esok, tak ada niat. Niat dah tu. Ingat kata nak buka puasa esok. Nak puasa lah esok tu. Niat dah tu. Apa orang kata nawaitu shauma ghadin? Kata tu lapar. Nak taktik kata kita nak puasa sungguh. Taktik kata kita nak puasa sungguh. Ni niat. Tu dia dah. Ni niat. Lepas tu apa lagi? Imsak anil muftarak. Rukun yang kedua. Rukun yang kedua, imsak anil muftarak. Muftarak buka itu teh daripada masuk suatu dalam rumah kecek dasar ni. Masuk suatu dalam rumah, masuk nasi, ke masuk air, ke masuk gapo. Hak masalah tu tak apalah kita tak makan cerak dah. Masalah masuk air le telinga, masuk air le hidung. Kita ambil air semaya telek. Masuk juga tu.
atau mani menyeleh. Tu. Tu nak oyak agak sikit-sikit cara rekah-rekah. Masuk ada lagi maulang ini. Masuk air lalu bertelinga. Ni tengok tafsir. Kalau masuk apa? Sebab kita mandi, kita kata. Sabuk bukan sengaja. Kalau sengaja tak kena kecek dah lah. Batal terus dah. Masuk sebab kita mandi. Tengok mandi pula. Ini nak kira halusi. Hak halusi. Ya banyak ni. Hak halusi. Kalau kita mandi kerana tak ada apa-apa saja nak mandi. Nama mandi. Relax sejuk sikit. Lapar air apa mandi. Mani tu kalau pergi masuk air lebat telinga, batal puasa. Kalau kita mani tubuh cuma nak pergi semaya jemaah, gaduh-gaduh nak pergi jemaah, gaduh-gaduh kelik kerja nak pergi semaya zuhur, mani gaduh doa tu masuk pro lebat telinga dua-dua masuk. Tak ada sengen lain. Ini tak batal puasa sebab masuk tak ada sengen lain. Dan masuk hak masyra'. Hak mati kata mandi batal puasa saat ni mandi tak ada masyra' gapo saja nak mandi sejuk je. Hawa panas-panas mandi wacak sikit mandi masuk air lebat telinga. Ni batal. Dengar dulu. Ada jangan gaduh bahas kalau orang ada hak bahas dia ada lah. Ni nak oyak khilaf ni oyak ni dulu hak alusi. Yang kedua komo. Ambil air semaya, sunat komo, sunat hisap air ke hidung. Bahkan ada hak kata wajib pun ada. Ulama lah, tak kira lain Syafi'i tu. Syafi'i tu sunat. Ada hak kata komo dengan hisap air ke hidung wajib. Ada kata hisap air ke hidung wajib, komo tak wajib. Macam-macam. Komo telai air. Komo tu masuk le tekak gaduh dah. Atau hisap air ke hidung masuk le otak. Kalau dalam masyra' komo ni 3 kali. Sampai tu kata orang tahu belaka. Ni yang tak maksud nanti payah hak halusi gini ya. Sampai tu email itu kali nak kecek halusi gini lah. Dalam 3 kali tu pergi masuk air dalam tekak atau dalam hidung, dalam otak masuk ke hidung. Tapi duduk dalam masa 3 kali lagi tidak sengelai, lagi tidak melapau. Dia masuk dengan beringat-beringat, tak batal puasa. Malaikat kita melapau. Masuk dalam tekak. Hak ni, hak batal. Ini dalam 3 kali. Wak dah 3 kali kita misal, nak tambah lagi. Wak dah 3 kali, wak sekali lagi, cukup 4. Wak sekali lagi, nak tambah. Wak ni, wak tambah. Bukan nak pergi masuk air, tak ada kena lagi apa kali. Sengaja ya. Wak dah 3 kali. Tapi nak waksa lagi. Bukan nak masuk air, tak. Wak pergi masuk air. Ini batal. Walaupun tak sengaja, artinya sengaja dimasuk dalam mulut dengan tak ada hak, batal puasa. Tu dia dah. Kita pergi tu. Lepas tu apa lagi? So lagi. Habis hak akhir tu habis kita kata hak akhir tu sekat tu jadilah dah. Nanti kalau ingat lagi waktu beklap belah. Mutah dengan sengaja batal puasa. Sengaja lain duk main, duk musing, duk gapo? Mutah. Batal puasa atau jolok. Mutah. Batal puasa mutah dengan saya. Atau kita tengok gapo hak kemai-kemai dengan lain mutah batal puasa. Kalau mutah dengan tergagah ni nyamari halo wah mutah tak apa. Tapi jangan telan mutah tu lah. Kahak tu baik berhabis komo molek lah. Ini hak mutah. Tapi ada soal lagi. Kalau hak pelik sikit. Kita duk kali-kali duk kecek suka dengan demo lalak orang peluh masuk lah tekak. Masuk lalak atau nyamuk. Atau budak duk main dengan budak duk makan nasi. Sedap dia makan nasi. Paunya pegang nasi stokor sapti masuk dalam mulut. Masuk sapa makhraj ha, makhraj kha. Nah, nasi
nyamuk kah, lalak kah, atau budak pekau nasi kah masuk dari siapa kah makhraj ha. Kha. Duduk tengah tu. Kha lik luar sikit, ha lik dalam sikit. Masuk lepas pada kha, duduk situ. Ada dalam kitab ulama kata bila masuk sampai situ walau lalak, walau nasi, walau gapo wajib telan. Telegok. Masuk nasi stokor saptih bodak pegam, telan. Ngok ke hari ni. Wajib telan. Buat apa? Dia kata kalaulah kita kacau waktu terbit jadi mutah masuk dalam mutah dengan sengaja. Ning satu pendapat hak ulama kata gitu. Kita acik boleh tak sikilah lah. Bila tak sikilah kena duduk situ. Jangan dui masuklah air ke gapo lik sana pada makhraj kha. Kha itu air kha sekat kha tu lik luar lagi. Neprah terlajak lik dalam tu. Tu kha. Itu duduk dalam tu batal puasa. Bila masuk sampai situ, kalau hak tak ada sengaja dia masuk sendiri sampai situ, ada ulama kata jangan tak pisah waktu ubik lah kalau tak bayar. Mereka takut lalak tu bahaya ke gana. Tu tak apalah kerana takut bahaya. Tu masalah darurah. Kalau masalah tak ada apa, ya kata telai lagi. Makan lalak ni seka. Tu masalah masuk puasa dah kan. Masalah apa? Masalah itu masuk benda dalam tekak. Mari satu pendapat nak royak ni royak wi tahu. Royak ni royak wi tahu. Gano. Sebab la ni dia timur satu presiden sorak Ketua Ulama Ma'asirah. Ulama baru. Ulama Ma'asirah ni ramai lah ni. Dapat pun ramai, pakar pun nak ramai. Boleh jadi orang baru-baru ni ngaji kat luar negeri buat klik ni. Ni kita tahu lah bila. Yusuf Al-Qaradawi pun masuk dalam tu lah. Yusuf Al-Qaradawi ni dia masuk dalam tu. Presiden ulama. Dia kata kalau masuk air dalam rungga, masuk lubang telinga. Dia bukan rungga, dia kata lubang telinga. Anak-anak di kanak kiri rungga ni bukan lubang telinga, bukan rungga. Lubang jubur bukan rungga. Hak di kanak kiri rungga, salah orang jalan makan ni. Jalan hak makan ni masuk. Kalau masuk ke jalan tu panggil masuk dalam rungga. Kalau masuk dalam lubang telinga ni bukan rungga, ya tak siapa tak kenyal dia. Masuk air banyak pula telinga, ya tak kenyal. Masuk air le jubur banyak pun tak kenyal. Kalau kita sutik, kita kata orang ni berak tak tu baik. Nak sutik obat masuk. Dia kata tak apa, tak batal hak dia kata. Tapi kalau ulama kita ni, ulama hak dulu, walau kita basuh berak waktu lajak pruh tojoh jari masuk gi batal dah puasa. Ni hak dulu. Hingga gapo hak dulu deh, hak dulu. Nak ya hak dulu lagi. Jadi halusi sikit. Kita tahu dah. Pasal kerah. Puasa-puasa ni nak rupa dengan kerah ya air kurang. Kerah tu sekerak dia jamai dulu. Nak riak hak jamai dulu, kita riak dulu belakalah. Lah ni pun kalau nyada boleh jadi. Tu sekerak. Bawa molek kejut kedai mau tak ada jamai ke? Bikah bangun lari. Hak tu baik sana kena masuk. Kalau ulama dulu dia kata batal puasa. Kita lah ni sebab tu. Dalam jamai tu baik dah sekerak. Lama malah orang duk panggil ke apa? Bangun. Pakai tak jadi berak lah. Jadi kalau nak pakai hak dulu batal puasa. Tapi kalau ulama baru Ma'asirah ni, dia kata tak batal. Sebab dia kata bukan jalan makan nedak tu. Jalan lain. Lepas tu duk wayak apanya? Wayak ni dia masalah ada lah ni. Dia bila masalah ada orang mengikut. Bila ada orang mengikut dia buat, bila buat dapat kita
kata padahal kita tak tahu. Pas kalau dia tanya mana dalil kata batal. Masuk air berlingo tu apa? Jauh. Masuk air dalam jauh. Jauh ni dia kata jauh bahasa Arab panggil jalan makan ni. Balah gitu. Kita tak saya balah, kita ambil tahu. Demo buat, tak apalah. Buat gilah. Kita tak saya nak pakai hak dulu. Kalaulah kita pula pergi jadi. Tu sabit royak we tahu tu. Kalau kita pergi jadi dia masalah cocok obat lah kita kata dah. Cocok obat. Kalau cocok dalam orang tak batal puasa, cocok dalam isi tak batal puasa. Kalau cocok peluh, tembuh, cocok perut, tembuh pah lek dalam tu tak ada kena dalam isi dak. Tu batal puasa nak royak hak. Nak royak hak dulu. Tapi kalau lo ni hak ulama tu hak sidangnya ni dia tak batal ya tak, bukan lalu masuk saluran makan ni. Tak apalah hak tu. Tapi royak tu takut ada orang tua lah tu, ya orang pesarah le radio, banyak le YouTube pakai ada buku. Aku dengar orang pesarah ni tak apa. Tak apalah takut. Tapi kita ni kalau tahu molek takut kena kita. Gapo-gapo baik tak tubik gapo-gapo atau game masuk air lebih telinga hak duk ayat sanilah. Mandi tak ada nak mandi masyarakat gapo tapi duk basuh-basuh prong masuk air lebih telinga. Kalau itu batal dah. Tapi bila batal kita tahu kata wajib kita puasa. Hormat kepada bulan puasa ni wajib. Tak kan? Kita walaupun batal puasa, walaupun tak ni terlupa niat, walau gapo puasa tu wajib. Kerana hormat kepada Ramadan. Hormat pada Ramadan ni boleh pahala juga. Nah kita hak buat tu bukan kita sengaja. Boleh pahala juga. Enggak qada, qada boleh pahala pula sekali lagi. Pahala ni pun kita boleh. Tak ada gapo. Sebab hormat kepada Ramadan ni penting. Kita hormat sabit tu lah kata orang tua hak sat ni. Nak bayar selalu awal bulan sat ni. Jangan bayarlah. Nanti bayar belakang tak apa. Sebab hormat kepada Ramadan, cadai-cadai takut kita puasa-puasa. Dan kita puasa-puasa, molek kita puasa lah pada bayar tu. Satu hak hormat Ramadan ni gapo? Nak ayat kisah sikit. Kisah ni masyhur. Satu orang Majusi. Orang Majusi lah. Kita sini tak ada Majusi, tak kenal. Kalau tanah Timur Tengah tu ada pelana Majusi. Orang semua happy. Orang Iran ni dulu Majusi. Dulu. Tapi api lah ni ada lagi. Api hak semua tu ada lagi, hidup lagi. Malah Nabi mati tu dia mapuh. Pas pada tu dia pergi hidup nyala sampai keluar ni. Duduk di Zan nama dia. Duduk di Iran, dalam Iran lah. Iran dulu Majusi. Tapi orang Majusi pun masih lagi. Ada sikit dengan banyak tu ada lah. Tak ada Islam tu. Orang Majusi saat ni anak dia duduk makan tak pergi puasa. Bapak dia murih. Nyagi kotai anak dia bercerik. Ya Allah, bercerik ni. Mung ni tak hormat ke puasa ni. Orang puasa, tak puasa kena hormat ke dia. Orang dia murih ke kodai. Tu kisah dah. Kisah ni dah kisah tak ada dalam hadis ni wallahu alam lah. Tapi ada kisah ni masyhur. Duk lama-lama orang soleh di kampung tu mimpi orang Majusi saat ni mati lah dia. Orang Majusi saat ni mati, orang soleh di kampung tu mimpi kata jumpa dengan Majusi jumpa dengan Majusi. Duk dalam nikmat syurga. Tak masuk syurga lagi tapi duduk dalam nikmat syurga. Dia aku kenal Majusi ni. Majusi ni kan duduk sini. Tanya dia, panggil dia. Majusi. Pakai Majusi lah mudah. Gana aku tahu Majusi tapi masuk syurga juga. Dia kata kisahnya begini dia kata aku hormat kepada orang puasa. Anak aku makan depan orang puasa aku katok dia. Dengan sebab itulah bila aku akhir-akhir umur aku tak boleh buat gapo dah. Aku tahu dah nak mati dah, aku dah.
Mucak la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan mucak itu. Pasal itulah aku dikirakan orang Islam. Kalau kita ni sebab hormat pada orang puasa, hormat kepada bulan puasa, kita pun kena hormat jugalah dah. Walaupun kita boleh bayar, boleh apa, jangan dia bayar selalulah. Nanti bayar lek akhir tu tak apa. Kalau boleh puasa di tengah-tengah tu pun kita puasa lah. Supaya nak pergi kerja, nak pergi puasa ni kita niat dulu puasa, hormat kepada puasa. Tak ada kata, "Ai, hawa boleh tu aku bebas, tak puasa dah. Puasa tak puasa, aku bebas dah." Tak, bukan gitu. Bukan gitu nak suruh hormat pada puasa. Kepada bulan puasa. Tu dia dah. Pelajar kali. Kemudian makan sahur dah. Sahur kayak dah waktu sahur saat ni dah. Sahur ni waktu sahur. Saat ni tobat waktu sahur. Kita bangun waktu sahur tobat. Bila waktu sahur? Bila kata waktu sahur ni berkat. Tasaharu Nabi kata fa inna sahra barakatan. Makan sahur lah, kerana makan sahur ni berkat. Bila makan sahur? Sahur ni kita nak turut hak Rasulullah. Kena turut dia dah yang kata ni. Tu Rasulullah ada sahabat makan sekali. Satunya sembahyang tarawih dia kelik dah kan. Dia kelik tengah malam. Rasulullah ni sembahyang tarawih dia mula-mula kelik setengah malam. Lepas tu balik 2/3 malam. Boya balik tu lewat lagi, sahabat kata, tak kelik makan sahur selalulah, tak ada goyak. Kalau lah makan sahur via tu, kelik makan sahur, artinya bukan lagi masa tu. Hak kelik 2/3 malam tu. 2/3 malam ni sekitar pukul 2 lah kita kata. Kita pukul 2 dia maya tarawih kelik dia tu. Sahabat kata, kita kelik lewat makan sahur lalulah. Baru Nabi kata, siapa-siapa semaya tarawih lah, tarawih tak ada masa Nabi. Siapa-siapa qiyamul Ramadan, klik sekali dengan tu email, orang ni dituliskan pahala qiyamul lail. Semalam mewak, duk semaya semalam mai. Ni kecek dah malam Selasa tu. Tapi boleh kecek sahur ni nak nyatakan waktu sahur. Artinya kalau pukul 2 tu waktu sahur, Rasulullah tak kata gitu. Makan sahur lalu gitu lah. Lepas tu mari pian mana Rasulullah makan sahur. Rasulullah makan sahur. Ada sahabat kata, aku makan sahur sekali Rasulullah. Sudah makan sahur, Rasulullah semaya subuh. Kalau gitu pian mana sudah makan sahur semaya subuh itu, masuk subuh dah boleh makan tak lagi sahur, masuk subuh dah pun boleh makan lagi kah? Sebab ada hadis kata bila lagi nak bayar, bila kalau orang tak makan sahur lagi, nyembel lagi. Ada juga hadis lah tu. Tapi tak apa, kita ambil ni. Jadi kalau ambil dua hak ni, dengan hadis tu kata masuk subuh boleh makan lagi lah. Kau dulu, tengok dulu. Tengok hadis ni dulu. Dia kata aku makan sahur sekali dengan Nabi. Sudah makan sahur, Rasulullah pergi semaya subuh. Kalau gitu pihak lama mana sengai? Barulah tubik sengai waktu sahur Nabi makan. Waktu sahur tu tubik kata sengai, dia kata qada baca Quran 50 ayat. Qada baca Quran 50 ayat. Gak kita nak ukur berapa kalau nak kira minit. Apa minit? 50 ayat. Kita kira minit lah. Kira orang baca lacak. Orang arak royak tu. Dia kata qada baca Quran 50 ayat. Orang arak royak baca. Orang arak baca. Apa kita sini baca lacak? Kita misal. Nak baca gapo? Kita nak ukur je boleh. Tapi itu. Baca Fatihah lah mudah.
Baca Fatihah 7 kali. Cek cek hisab, cek pes. 8 kali. Ya kan? Sudah makan sahur baca Fatihah 8 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Sapa waladdallin sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, sapa 8 kali. Lama tu. Lama tu. Sebab kita baca ayat 50 ayat kan kena ke baca wa ma tabi wa ma anta bin. Lu bacalah tu. Kat sejak 50 ayat. Ni baca ke arak ayat kena kira arak. Baca. Tu dia dah. Tu. Kalau gitu istighfar bangun tidur, istighfar dulu, astagfirullah. Mintalah lebih banyak dan doa. Doa diterimakan masa sahur, waktu sahur dan waktu buka puasa. Ni doa diterimakan. Kalau gitu kita jangan lupa. Doa terima itu doa. Bawa masa lebih dah. Apa pun nak habis kat tu ialah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat puasa, selamat berbuka puasa.